Ohayo. Ohayo, Mas. Okay, macam semalam saya dah buat yang terbaik, tapi hari ini sebab tak bernasib baik sebab terlalu sejuk dan saya rasa macam saya juga menghadapi kecederaan, sakit sendi terlalu sejuk, dan saya dah buat yang terbaik untuk saya akan try buat yang terbaik untuk dalam 200 meter pada esok hari. Okey, untuk hari ini sebab saya dah buat persiapan dari fizikal dan mental sebelum tanding, tapi hari ini memang sangat sejuk, tak macam semalam, memang luar biasa. Sedut udara pun memang sakit, sama juga, tapi yalah, bolehkan tekak kering dan situasi sekarang lah. Tapi alhamdulillah saya boleh, orang kata masa hari ini memang sangat baik lah. Okey, macam untuk 100 meter kali ni, saya tengok dari saingan daripada negara luar lah, khususnya macam Mexico, China, macam Estonia. So macam yang lain-lain memang kuat lah saya tengok. Memang macam Jepun pun sangat kuat, macam Colombia dan Amerika jugalah. Nazik quase do.
pertama kalinya memang saya sangat bersyukur. Dan sekarang saya nombor 6, iaitu qualify untuk kelayakan. Sebabnya saya ingat dan saya yakin, saya percaya pada masa yang sama saya teguhkan diri saya. First, saya minta doa pada mak ayah saya yang selalu mengharapkan saya masuk ke final. Dan saya tak lupa juga kepada semua pada yang membantu saya, iaitu fizioterapi saya. Dan saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih, terutamanya pada masa sama kepada jurulatih saya yang memberikan sokongan, dan kesemua dan rakyat Malaysia yang selalu memberikan sokongan padu kepada saya. Sebabnya waktu yang awal-awal tu saya ikut momentum, sebab saya tengok negara-negara lain, macam coach bagi tahu, you mesti tengok tempo macam mana negara lain punya ni, sebab kita berbeza ASEAN punya body. So you kena tengok. So saya adapt, tapi memang saya tak boleh nak pecut waktu awal. So waktu pecut tu memang pusingan terakhir, yang last tu saya all out. Saya rasa untuk tengok esok macam mana situasi, kalau saya